Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik kali ini adalah berkenaan dengan, saya istilahkan sebagai kelab pengkhianat. Apa pula kelab pengkhianat ni? Okey. Sebenarnya macam ni. Adalah yang bertanya, boleh ke kalau suami dah curang kat kita, lepas tu kita pun curang juga sebagai membalas dendam? Maka kita pun menjadi ahli barulah dalam kelab berkenaan. Itulah saya namakan sebagai kelab pengkhianat. Okey, jadi dia curang. Maknanya suami kita ni curang. Lepas tu kita pun terfikir nak jadi curang supaya kononnya dia akan rasa sakit yang sama macam kita rasa lah. Okey, macam ni. Jangan bakar rumah kita sendiri semata-mata nak bagi asapnya kena pada muka orang lain. Jangan. Kita mungkin rasa benda tu satu keadilan, tapi kita dah masuk dalam golongan yang Allah benci. Rugi kan? Okay. Dulu kita ni mangsa, doa kita ni sangat berpotensi untuk dimakbulkan tanpa hijab sebagai orang yang dizalimi. Tapi bila kita pilih curang sebagai balasan, kita sendiri dah jadi pengkhianat. Kita rasa kan, Allah nak tolong lagi tak orang yang buat dosa yang sama? Kita dah tutup pintu langit untuk kesembuhan diri kita sendiri sebenarnya. Okay? Yang kedua, adalah racun dalam sistem saraf. Bila kita mula menipu, berahsia untuk balas dendam, tubuh kita dah masuk dalam satu mode yang kita panggil mode survival. Ada kajian yang menunjukkan kalau dendam ni dipendam, lepas tu nak dibalas, dia akan kekalkan satu hormon yang kita panggil hormon kortisol, dan hormon tu jadi tinggi. Itulah racun yang rosakkan sel kita, lemahkan imun kita, dan kita ni saya rasa perempuan ramai tak suka bab ni. Cepat tua. Masing-masing apa krim yang boleh jadikan awet muda lah, hilang garis lah, hilang kedut lah. Tapi kita dah pilih satu cara yang konon nak puaskan hati kita, tapi kesan dia kita boleh jadi nampak lebih tua sebelum waktunya. Yang ketiga, sains membuktikan orang yang balas dendam akan menanggung trauma lebih lama berbanding kalau kita memaafkan. Sebab bila kita balas curang, otak kita ni dipaksa untuk terus hidup dalam memori trauma tu. Sebab kita mission possible. Macam tu lah kan. Jadi kita tak akan pernah dapat move on lah. Sebab kita buat tu kerana apa? Kita nak balas satu keadaan yang telah menyakitkan hati kita, dan kita masuk dalam tu, dan kita akan kekal lah. Sehinggalah kita betul-betul mau berhenti. Yang keempat, menghancurkan self-respect, yang mana kemenangan sebenar ni bukan kita jadi monster, penjahat yang sama macam orang yang dah khianat kat kita. Bila kita balas, sebenarnya kita mungkin akan boleh mula benci tengok muka kita kat cermin sendiri. Kita hilang maruah di depan Allah. Paling sedih, kita hilang maruah tanpa kita sedar di hadapan orang sekeliling kita. Kemudian yang kelima adalah hutang emosi yang berat. Sebab apa? Sebab dosa dengan Allah ni kita boleh bertaubat, tapi dosa dengan manusia, kita akan kata, habis tu dia buat dosa kat saya, tak apa, itu serahkan kepada Allah. Jadi kita nak masuk juga dalam golongan tu, tak payahlah. Kita ni ingatlah, kita kalau kita nak buat dosa, nak buat khianat dengan manusia, walaupun orang tu dah start buat khianat pada awalnya, kita tetap juga akan dibawa dosa kita tu kepada mahsyar. Jadi tak takut ke kalau kesukaran hidup sekarang ni adalah merupakan hutang emosi yang kita cipta sendiri.
Okay, jadi dendam ni macam ni kan. Kita nak balas-balas. Dia curang, aku pun boleh buat. Aku pun masih laku. Aku masih cantik. Cantikkan lagi supaya lagi ramai yang orang kata tak payah nak petik jari pun boleh datang lah. Kan? Tapi dia adalah merupakan racun yang kita minum sendiri. Dan kita harap orang lain yang mati. Kemenangan yang paling mahal sebenarnya adalah bila kita kekal jujur, jaga sistem saraf kita, jaga kesihatan kita, mental kita, fizikal kita, dan kita keluar dengan maruah yang tinggi di depan Allah. Jadi, siapa yang tengah bergelut ni, rasa macam aku betul-betul nak balas lah. Aku memang nak dia tahu juga rasa sakit ni macam mana. Okay, tapi dia sedang bergelut dalam masa sama, tapi aku nak kekal jadi hamba Allah yang baik, hamba yang Allah pandang. Macam mana ni? Syaitan memang kipas. Buatlah kan. Okay, jadi tariklah nafas, bertenang, istighfar, balik pada Quran, minta Allah bantu kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kau tunjukkanlah kepada kami jalan yang mustaqim, yang lurus. Tiap-tiap hari kita baca dalam solat kita. Okay? Jadi, insyaAllah, semoga kita rasa diri kita sebenarnya masih berharga dan pulihkan jiwa kita tanpa perlu jadi pengkhianat.